Assalamualaikum and welcome back to my YouTube channel bersama saya Najwa dan Abang saya. So pada video kali ni kami berdua nak makan ikan masak masam manis. Gitu ya menu kali ni. Najwa tengok kat TikTok je orang masak, sebab Najwa tak tahu dah nak makan menu apa. So Najwa pun buatlah menu apa je yang lalu dekat FYP Najwa. Sebab ada satu makcik tu dia masak macam ni tau. So Najwa rasa macam menarik, Najwa pun buatlah juga. Gitu. Nanti kita rasalah rasa dia macam mana, antara sedap atau tidak gitu. Lepas tu ada telur dadar dengan salad juga. So kepada yang baru suka video ni, jangan lupa untuk like, subscribe, komen, dan notification supaya korang tak terlepas video yang Najwa upload tanpa melengahkan masa. Jumlah kita mulai. Bismillah. So jumlah kita mulai rasa korang. Ikan dia besar je, korang tengok tu. Nasi baru masak lagi tu panas. Bismillahirrahmanirrahim. Rasa dia sedap je korang. Ikan dia pun lembut. Dah pasal dia korang, dia punya rasa memang ngam gila. Najwa baru bangun tidur tau korang. Najwa bangun tu memang terus makan ya. Sebab tu kalau nampak muka Najwa ni macam baru bangun tidur. Sebab memang betul-betul baru bangun tidur. Pedas ke bagi masak ni? Sedap ni tak pedas. Dia memang tak ada rasa pedas langsung korang. Lembut je ikan ni korang. Sedap gila. Mengam rasa dia.
Memang mantap lah menu kali ni korang. Walaupun dia nampak simple tapi rasa dia tu memang sedap gila. Memang sedap gila korang menu kali ni. Terima kasih dah dekat makcik tu sebab dah share menu ni. Sebab kalau Najwa tak tahu, tadi kita orang buat macam ni kan. Memang sedap gila resepi ni. Gitu. Alhamdulillah guys, Najwa pun dah kenyang. Dah kenyang? Dah. So sampai di sini sahaja video kita kali ni. Kita jumpa di next video. Bye bye. Assalamualaikum. Salam heyo.